Selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan modul tata bahasa bagi topik kata ganda tingkatan 2. Modul ini dibina khusus untuk membantu murid memahami dan menguasai kata ganda kerana bentuk kata ganda ini digunakan dalam penulisan, pertuturan dan memahami teks. Ramai murid keliru antara jenis-jenis kata ganda seperti kata ganda penuh, separa, berentak dan beragam. Dan kekeliruan ini sering menyebabkan kesalahan ejaan dan penggunaannya. Oleh itu, modul ini disusun untuk memberi penjelasan yang mudah, contoh yang jelas, serta latihan berfokus agar murid dapat menggunakan kata ganda dengan tepat. Modul ini juga selaras dengan DSKP Bahasa Melayu tingkatan 2 yang menekankan kemahiran murid mengenal pasti dan menggunakan kata ganda dalam berbagai situasi, sama ada secara lisan atau bertulis. Melalui aktiviti interaktif dan bahan bantu mengajar yang menarik, modul ini diharapkan dapat meningkatkan pelibatan murid dan memudahkan pembelajaran. Objektif pembelajaran dalam rancangan pengajaran harian ini diubah dengan teliti bagi memastikan keselarasan dengan tahap kognitif murid tingkatan 2 serta kehendak standar kandungan dan standar pembelajaran yang digariskan dalam kurikulum Bahasa Melayu. Pada akhir sesi pengajaran dan pemudacaraan, murid diharapkan dapat mengenal pasti, membedakan serta menguraikan 3 jenis kata ganda, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak dengan tepat berdasarkan contoh yang diberikan guru. Selain itu, murid perlu berupaya mengaplikasikan pengetahuan tentang kata ganda dalam pembinaan ayat yang dramatis, sama ada secara lisan maupun menulis, agar penguasaan tata bahasa dapat diterjemahkan secara praktikal dalam komunikasi harian mereka. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang tata bahasa yang mempunyai pelbagai jenis, iaitu kita akan pilih kata ganda. Okey. Kamu semua tahu tak apa itu maksud bagi kata ganda? Tak tahu, cikgu. Baiklah. Kata ganda ialah kata yang terbentuk melalui pelbagai pengulangan kata dasar sama ada secara penuh, separa, berentak ataupun pelbagai bentuk. Kata ganda digunakan untuk menunjukkan maksud jamak, kepelbagaian, intensiti himpunan, pengulangan perbuatan atau memberi nuansa makna tertentu dalam ayat. Okey. Cikgu nak perkenalkan dekat kamu semua, dalam kata ganda terdapat 4 jenis utama, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, lepas tu berentak dan berimbuhan ataupun berbagai-bagai. Kata ganda terdapat pelbagai jenis. Yang paling ketara seperti yang kita tahu iaitu kata ganda penuh, kedua kata ganda separa, ketiga kata ganda berentak dan kata ganda berbagai-bagai. Baiklah, saya akan menulis maksud bagi kesemua 4 jenis kata ganda tersebut. Yang pertama, yang pertama adalah kata ganda penuh. Yang pertama adalah kata ganda penuh, iaitu bermaksud kata dasar digandakan secara keseluruhan tanpa perubahan bentuk. Sesiapa yang tahu apa bagi contoh kata ganda penuh? Kanak-kanak. Okey, lepas itu
Lepas itu apa lagi? Bunga-bunga. Bunga dan sebagainya. Alright. Oke, yang kedua pula yaitu kata ganda separa. Oke. Maksud bagi kata ganda separa ialah sebahagian daripada kata dasar digandakan, biasanya pada suku kata pertama. Sebagai contoh, sila jawab untuk saya. Tetamu. Oke, contoh dah tetamu. Lepas itu jejari dan sebagainya. Oke. Seterusnya adalah kata ganda berentak. Kata ganda berentak ini dia berganda, penggandaan berlaku dengan perubahan bunyi seperti ritma pada sebahagian kata dasar. Okey, contohnya seperti apa? Kue-mue. Selepas itu Sayur mayo. dan berbagai lagi. Dan terakhir adalah kata ganda berbagai. Kata ganda berbagai ini ialah proses penggandaan yang melibatkan kata yang menunjukkan variasi atau himpunan. Biasanya hadir bersama imbuhan ber seperti bermacam-macam dan berlain-lain. Selain daripada contoh ini, apa lagi yang ada? Berbagai-bagai. Selepas itu Berlain. lagi berlari-lari. Okey, itu saja. Baiklah, cikgu nak kamu orang buat satu aktiviti, iaitu dalam aktiviti ini senang saja. Kamu berdasarkan kata ganda tadi, saya nak kamu orang tulis 3 contoh bagi setiap kata ganda tersebut. Okey. Cikgu nak kamu orang tulis di papan putih jawapan dah. Dipersilakan anak-anak yang dikasihi sekalian. Okey, cikgu. Okey, memandangkan semua pun sudah tulis jawapan, jadi apa yang saya tengok, apa yang saya lihat, semuanya jawapannya adalah betul. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Baiklah, pelajaran kita pun sudah sampai ke akhir. Jadi sebelum tu, kamu orang faham apa maksud kata ganda 14 jenis kata ganda ini? Paham. Baiklah. Dan
Masa kamu balik nanti, balik rumah, cikgu nak kamu orang buat aktiviti dan sila hantar ke minggu depan ya. Okey, cikgu. Okey, itu saja kelas kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.